hari ni saya still lagi nak share collection yang saya dapat daripada Charizard EX Super Premium Collection. Dan tahukah anda, pada tahun 2004 selepas kejayaan Pokemon Ruby dan juga Sapphire, pihak Nintendo sekali lagi membuat satu kejutan pada tahun 2004 dengan menggabungkan kedua-dua game daripada Ruby dan Sapphire menjadi satu game, iaitu Pokemon Emerald. Pihak Nintendo memasukkan kembali formula yang pernah mereka buat pada tahun 2000 untuk Pokemon Crystal, yang juga menggabungkan dua game, iaitu Pokemon Gold dan juga Silver. Memandangkan kejayaan itu tersangatlah hebat dan mendapat banyak sambutan, jadi pihak Nintendo sekali lagi membuat formula yang sama untuk Pokemon Emerald. Jalan cerita memang agak sama macam Pokemon Ruby dan Sapphire, tetapi mereka mempunyai twist di mana mereka meletakkan Pokemon legenda seperti Rayquaza dan juga Deoxys kalau saya tak silap. Rayquaza adalah Dragon Serpent type Pokemon yang duduk di atmosfera bumi. Dan juga legendary Pokemon seterusnya adalah macam saya katakan tadi, Deoxys. Apa yang bezakan Deoxys dengan Pokemon-Pokemon yang lain? Dia adalah alien type Pokemon yang mempunyai pelbagai jenis form untuk melawan musuh. Kalau tak silap saya, ada juga movie yang dikeluarkan bertemakan Rayquaza berlawan dengan Deoxys. Di dalam movie itu kita boleh nampak beberapa form yang digunakan oleh Deoxys untuk berlawan dengan Rayquaza. Dan di situ juga kita boleh nampak betapa versatile dan kuatnya Deoxys. Dan game Pokemon Emerald ni adalah antara game-game terakhir yang dikeluarkan oleh Nintendo untuk konsol mereka, iaitu Game Boy Advance. Di situ dah kita boleh nampak ada upgrade dalam siri game Pokemon itu sendiri, daripada tidak ada color kepada 2 tone color sehinggalah ke full color version, iaitu Game Boy Advance. Tetapi setiap konsol ada pengakhirannya kerana dia perlu meng-cope up dengan teknologi yang terkini. Tapi pada zaman itu, pada tahun 2004, teknologi ataupun grafik yang dikeluarkan untuk game Pokemon Emerald ni adalah antara grafik yang terbaik. Tapi pihak Nintendo pandai menyimpan rahsia. Mereka juga ada menyimpan game terakhir untuk dikeluarkan di hayat Game Boy Advance itu sendiri. Untuk mengetahui apakah game Pokemon tersebut, kena tunggu untuk informasi di video yang seterusnya. Tapi sekarang ni kita perlu memfokuskan kepada game Pokemon Emerald itu sendiri. Bagi saya memang suka game yang ada penambahan cerita. Kerana pada zaman itu, pihak Nintendo tidak dapat mengeluarkan form seperti DLC untuk penambahan konten untuk game Pokemon. Jadi mereka mengeluarkan separate game seperti Pokemon Emerald untuk membuat penambahan cerita. So, sampai sini sajalah informasi yang saya dapat share untuk anda semua. Dan jumpa anda next time. Bye. Keren.